Pernah tak anda berhenti sekejap dan tanya diri sendiri, di sebalik semua fikiran, perasaan dan pengalaman yang datang dan pergi ni, siapa sebenarnya aku yang sedang sedar akan semua ni? Hari ini jom kita selami satu persoalan yang mungkin akan mengubah cara anda melihat diri anda selamanya. Selalunya kita bermula dengan soalan ni kan, siapakah aku? Dan kita pun cuba cari jawapan dalam kerja kita, kenangan kita, impian kita. Ia macam titik permulaan yang biasa bagi ramai orang dalam pencarian makna hidup. Tapi kan, macam mana kalau soalan siapakah aku tu sendiri sebenarnya mengalihkan perhatian kita daripada sesuatu yang jauh lebih asas? Ada satu lapisan yang lebih dalam yang sebenarnya tersembunyi betul-betul depan mata kita. Dan inilah dia persoalannya. Apakah aku sedar yang aku sedar? Cuba jangan terus jawab dengan minda anda. Sebaliknya cuba rasa soalan ni. Ia bukan tentang apa yang anda sedar, tapi tentang kesedaran itu sendiri. Jom kita terokai bersama. Dan soalan ni kan sebenarnya bukan benda baru pun. Ia adalah salah satu persoalan paling tua yang dah jadi intipati pencarian kebijaksanaan manusia sejak zaman berzaman. Cuba kita tengok benang merah yang menyambungkan sejarah ni dari falsafah Vedanta di India Purba yang cakap pasal kesatuan jiwa dengan alam semesta, sampailah ke seruan Sokrates di Yunani untuk kenali diri sendiri dan juga ajaran para nabi yang tunjukkan jalan kepada Tuhan. Walaupun bahasa dan budaya berbeza, semuanya menunjuk ke arah yang sama. Pentingnya kita sedar akan hakikat diri yang sebenar, yang lebih daripada sekadar personaliti kita. Okey, sekarang untuk kita betul-betul faham kenapa soalan tadi tu lain macam sikit, kita kena tengok dulu model realiti yang kebanyakan kita hidup di dalamnya. Tapi kita sedar pun, inilah cara biasa kita pandang dunia. Okey, model ni kalau kita fikirkan, memang logiklah dari sudut pandang sains material. Semua benda bermula dengan jirim. Big Bang, planet, evolusi. Lepas tu daripada jirim yang kompleks ni, wujudlah kehidupan, otak terbentuk dan akhir sekali, muncullah kesedaran. Macam satu hasil sampingan. Jadi, poin utamanya di sini, dalam pandangan ni, kesedaran adalah benda terakhir yang muncul dan ia bergantung 100% pada otak fizikal kita. Dan kesannya, memang besar. Kalau kesedaran tu cuma produk otak, maknanya ia ada tarikh luput. Ia lahir bila jasad kita lahir dan ia akan hilang bila jasad kita mati. Inilah kepercayaan yang menjadi asas kepada cara kebanyakan daripada kita menjalani hidup. Model jirim dulu ni, dia bukan sekadar teori tau. Dia betul-betul membentuk cara kita rasa dan hidup setiap saat. Dan ia melahirkan apa kita boleh panggil pemisahan agung. Cuba fikir sekejap. Kepercayaan ni secara automatik wujudkan satu sempadan dalam pengalaman anda. Ada aku, si pemerhati, si pemikir yang rasa macam dia ada kat dalam sini. Dan kemudian ada dunia, semua benda lain yang ada kat luar sana. Dan proses ni bermula awal sangat tau, masa kita baby lagi. Mula-mula kita tak rasa beza pun antara kita dengan mak kita. Lepas tu, sikit-sikit kita belajar, ni tangan aku, itu nama aku. Kita mula bina satu identiti sebagai individu yang berasingan. Proses ni nampak natural, tapi ia juga titik di mana kita mula rasa aku ni terpisah dari segala-galanya. Tapi, macam mana kalau model tu sebenarnya tak lengkap? Sekarang, jom kita buat sesuatu yang agak radikal sikit. Kita akan terbalikkan model tu dan tengok realiti dari satu perspektif yang betul-betul baru. Inilah dia soalan yang boleh ubah segalanya. Macam mana kalau susunan yang kita anggap sebagai kebenaran mutlak selama ni, sebenarnya terbalik? Ini dia perbezaan paling ketara. Sebelah kiri, model biasa. Jirim cipta minda, minda hasilkan kesedaran. Tapi tengok sebelah kanan. Perspektif baru ni cadangkan sebaliknya. Kesedaran adalah yang pertama, ia adalah sumber segala-galanya. Daripada kesedaran inilah baru munculnya minda dan seluruh alam jirim. Ini bukan setakat tukar susunan tau. Ini revolusi dalam cara kita faham kewujudan. Macam mana nak faham benda ni Okey, cuba bayangkan kesedaran tu macam ruang dalam sebuah bilik. Fikiran, perasaan, badan anda, semua tu macam perabot dalam bilik tu. Perabot boleh datang dan pergi, boleh bertukar, tapi ruang tu sendiri sentiasa ada, tak terjejas. Dalam model baru ni, anda bukanlah perabot, anda adalah ruang yang sedar akan kewujudan perabot-perabot tu. Okey, idea ni mungkin rasa macam abstrak sikit kan? Jadi untuk kita betul-betul rasa apa maksud dia, jom kita dengar satu cerita, satu kisah paradoks tentang seorang guru sufi dan 4 sahabatnya dalam perjalanan mencari kebenaran. Kisah kita ni pasal 4 orang kawan. Seorang yang hidup dengan logik, seorang dengan ilmu, seorang dengan status dan yang terakhir, seorang pengembala yang rendah hati. Semua nak cari kebenaran, tapi cara fikir mereka sangat berbeza.
Dalam senyap sunyi masa mendaki tu, soalan pertama yang paling asas pun ditanya kepada guru mereka. Jawapan guru tu ringkas je. Ya, dia wujud. Lega kawan-kawan ni dengar. Inilah jawapan yang diorang harapkan. Satu kepastian yang senang nak faham. Tapi, minda diorang mula ligat berfikir. Mula fikir pasal konsep Tuhan yang diorang belajar, imej yang diorang sembah, diorang perlukan kepastian yang lebih spesifik. Jadi, seorang lagi pun tanya, adakah Tuhan yang kita sembah tu betul-betul wujud? Jawapan guru tu sekali lagi ringkas. Tapi kali ni, memang buat semua terkejut. Tidak, dia tidak wujud. Cuba bayangkan betapa kelirunya mereka. Macam mana dua-dua jawapan boleh jadi betul? Minda mereka tak boleh nak proses percanggahan ni. Bagi dorang yang harapkan logik dan jawapan yang konsisten, benda ni dah tak masuk akal. Mereka tuduh guru tu sesat dan terus tinggalkan perjalanan tu. Cuma Dolmat, si pengembala yang tak terikat dengan idea-idea rumit yang tetap setia di sisi gurunya. Dan inilah kemuncaknya. Sang guru dah tak layan perdebatan intelektual pasal kewujudan Tuhan. Sebaliknya, dia menunjuk kepada sesuatu yang lebih terus, sesuatu yang boleh dialami di sini dan sekarang. Inilah dia jawapan terakhir sang guru yang sebenarnya satu soalan. Dia dah tak bercakap tentang Tuhan atau kesedaran. Dia cuma alihkan perhatian si pengembala kembali kepada satu-satunya kebenaran yang boleh dirasai secara langsung, kesedaran itu sendiri. Jadi saya pun nak tinggalkan anda dengan soalan yang sama. Lupakan sekejap semua kepercayaan anda. Pada saat ini, masa anda dengar suara ni dan tengok skrin ni, adakah anda sedar yang anda sedar?